Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aina Mirza, host Kova TV anda pada hari ini. Untuk hari ini, Kolej Vocasional Muar berada di SMK Bukit Pasir bagi menjayakan program sempena Minggu Akademik Unit Event. Kalau korang nak tahu ada apa, jom kita tengok video ni sampai habis. Yo. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Aina Mirza. Sekarang ini saya bersama salah seorang pensyarah SMK Bukit Pasir. Boleh perkenalkan diri? Okey, nama saya Tuan Muhammad Hafiz bin Tuan Asmawira. Saya merupakan kaunselor dekat sekolah SMK Bukit Pasir. Jadi sekarang sudah 2 tahun. Sebenarnya baru lagi, masih baru lagi. Dan sekarang saya bertugas sebagai kaunselor sepenuh masa lah dekat SMK Bukit Pasir. Boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh. Okey, apakah yang membuatkan SMK Bukit Pasir berkolaborasi dengan Kolej Vocasional Muar? Okey, sebenarnya ini merupakan kolaborasi yang diinspirasi daripada bidang TVET, iaitu bidang TVET sekolah, iaitu bidang teknik dan vocational SMK Bukit Pasir. Jadi untuk bidang ni, dia pada tahun ni kami pihak sekolah telah merancang untuk melaksanakan program yang berkhususkan kepada kemahiran, bidang kemahiran. Maknanya kita memberi pendedahan awal kepada murid-murid sekolah kita, sekolah kami SMK Bukit Pasir, tentang pelbagai kursus-kursus yang ditawarkan oleh pihak Kolej Vocasional Muar, ya. Macam contoh teknologi penyamanan udara, teknologi pembinaan, teknologi timpalan, masakan, kulineri dan sebagainya. Jadi untuk pengetahuan pihak Kolej Vocasional Muar, sekolah kami juga budak-budak, maknanya murid-murid ni kebanyakannya ke arah meminati bidang kemahiran. Jadi ini merupakan antara kolaborasi yang bagi saya sangat bagus bagi sekolah kami dalam memberi pendedahan awal kepada mereka. Itu saja. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Aina Mirza. Sekarang ini saya bersama salah seorang pelajar SMK Bukit Pasir. Boleh perkenalkan diri awak? Okay, nama saya Nur Emilia Natasha binti Amy. Saya dari sekolah SMK Bukit Pasir, dan saya Form 2. Baik. Boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh? Okey, boleh kami tahu apa aliran yang awak paling minat dan kenapa awak pilih? Ya, saya paling minat kosmetik dengan kulinari je lah. Yang kosmetik saya minat sebab make-up macam tu lah. Lepas tu kalau kulinari tu saya minat macam masak-masak tu. Itu saja. Terima kasih. Sama.
Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Aina Mirza. Sekarang ini saya bersama salah seorang pensyarah KB MUA. Boleh perkenalkan diri? Saya Muhammad Syazwan atau dikenali sebagai Mr. Ramos. Baik, boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh, tak ada masalah. Okay. Soalannya, bagaimana cikgu nak tarik minat pelajar untuk masuk ke bidang TVET? Okey, pertama sekali kita cara nak tarik adalah kita tunjukkan kemahiran yang kita ada. Okey, contoh sebagai saya aircon, jadi saya tunjukkanlah apa yang aircon ada dan kita tunjukkan kepada pelajar supaya pelajar tarik dan datang masuk ke KB MUA. Baik, itu saja. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Aina Mirza. Sekarang ini saya bersama salah seorang pelajar Kolej Bukit Senuma. Boleh perkenalkan diri? Saya Safiana binti Kamadrin. Saya dari kos elektrik. Okey, boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh. Okey, boleh terangkan apa maksud pendidikan TVET? Pendidikan TVET ialah salah satu teknikal dan praktikal untuk mahirkan kerja. Itu saja. Okey, terima kasih. KB MUA in Sand Hill is a Korang dah tengok kan video tadi? Mesti ada rasa minat masuk TVET. Baiklah, video kita sampai sini saja. Bye!